Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Amy Taylor dan Nina. Ketemu lagi dalam channel Amy Taylor. Jangan lupa subscribe. Malam ni aku dengan Rina nak pergi Terminal 1. Aku nak tukar bateri jam. Nah, aku nak tukar dekat Senawang, tapi tauke kedai tu cakap kita tak tukar bateri G-Shock lah. Okey, area sini selalu jam. Tempat-tempat diorang turunkan anak atau pick up anak, isteri dan juga skandal. Tu yang punca jam dekat sini. Belah kiri aku ni dulu pernah dikenali sebagai Kelab Melayu. Sekarang dah tak ada kelab, dah tak ada Melayu dah. Jadi KM Plaza je. Selamat datang ke Terminal 1. Siapa yang pernah melalui zaman Terminal 1? Saya pernah. Dia bilang kan? Terminal 1. Datang tukar bateri. G-Shock. Terminal 1 zaman remaja kita kan? Ha? Kita pernah dating sini ya? Pernah. Bila? Ada? Lupa zaman sekolah lah? Bukan. Awal dewasa. Mengimbau betul lah. Pisau, tangkap. Apa yang kau nampak? Tak nampak apa pun. Ha? Tak nampak. Mana nakap? Tengok dia. Yalah, apa jirat Cina tu? Ha? Bubur Cina tu. Selesai tukar bateri jam tadi, kita orang on the way untuk ke AST, Taman AST untuk pergi makan nasi lemak AST. Tapi kedainya tutup. Tapi tak sangka pula dia buka kedai baru dekat bawahku. Dekat bawahku pula, dekat bawah tu. Apakah yang telah berlaku? Jeng jeng jeng. Korang kalau nak datang main fun fair, datanglah ke Taman AST. Aku pun tak tahu best ke tak. Tak jadi nak makan nasi lemak AST sebab kedai baru ni ayam dia dah habis. Kat sini lah tempat dia. 50. Nampak lawa agak lampu terminal ni malam-malam. Aku baru perasan sial. Okay guys, ingatkan nak pergi Benteng Ampangan, nak try RTK. Try je tak? Makan RTK. Tapi tak jadilah, kita singgah Benteng Seremban je. Okay, kita singgah dekat Medan Selera Seremban. Lepas kita merayau tadi, tukar bateri. Nasi lemak AST tadi jumpa Jawa and family. Tapi itulah, ayam dia goreng lambat lah. Lepas tu tak jadi. Wayang ni lah lagi. Allah Akbar. Mana nak jadi kan wayang ni? Pernah jadi kat Sepan. Kalau jadi kat Thailand tadi kan? Ten. So makan apa nasi goreng kampung, telur dadah. Rina makan goreng sardin. Besok pagi kita kembali ke Seremban. Hari ni running in. Balik ke Tangkak. Hari ni kita running in. Malam kedua. Rina okey? Okey. Rina tadi dah Rasa macam dah buka plastik tu macam okey sikit. Ha? Buka plastik? Okey. Motor tu, malam pertama tu, hari pertama dia tak buka plastik. Hari ni buka plastik dia okey sikit lah. Macam okey sikit lah. Tapi aku dah pergi ambil, dah deal dengan ada budak Melaka tu, lagi ambil seat, nak buat seat touring. Tengoklah esok macam mana. Okay? Kalau kita nak pulang ke rumah, repair jam, helmet putus, masak alat.
dah kenyang, balik tidur, nak packing besok dah balik kampung. Okay, aku ambil Tyler. Mina. Jumpa lagi di next vlog. Assalamualaikum dan salam. Bye-bye. Bye.